Ni sekarang kita dekat Pontian kecil, tak jauh daripada rumah makcik lah. Yang apa? Yang buat rucanai tu kan, ingat tak? Tapi matahari tak ada, agak mendung lah. Tak nampak sana tu, nampak warna merah. Rezeki tak ada. Sekarang dah pukul 7 minit, 10 minit lagi maghrib kan. Tengoklah kalau matahari keluar, boleh keluar. Sebab hari tu makcik kata matahari terbenam kat sini cantik sangat kan. Cantik gila. Tapi hari ni pun masih cantik. Tengok dari depan mata. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi awan gelap, mungkin mendung kan. Yan. Balik je lah. Matahari tak nampak hari ni. Ingat nak tengok matahari terbenam. Ada rezeki hari ni. InsyaAllah next time lah. Boleh tengok kampung sini lah. Tapi tempat ni lawa. Siapa yang pergi Pontian, masuk je cari JT Handal. JT Handal Pontian kecil. Kat situ tepi tu ada satu warung, kedai makan lah. Boleh lepas situ makan-makan sambil tengok matahari terbenam. InsyaAllah ada rezeki, boleh nampak lah. Siapa yang kaki mancing boleh sewa JT Handal tu. Nombor telefon tak tahulah. Bye bye. Ini kijing. Saya rebus kosong je. Ini lauk-lauk yang ini kerang rebus kosong je. Ni makcik saya masak, adik saya masak, makcik saya masak. Ambil rezeki malam ni. Alhamdulillah. Ikan siakap apa? Ikan siakap merah. Kita buat bakar je pakai paste ready. Wah. Masak macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masak. Alhamdulillah. Lembut